Wah, ni macam datang jalan air raya lah. Aku akan sekali tak pernah datang kan. Itulah. Kan, Luar biasa ni, dah macam jalan raya kita ni. Ya. sekali pun datang. Terima kasih Datuk. Yang tu dah rosak lah tu. Itulah bawa ni. Ada bawa hadiah ni, Nek. Apa khabar? Baik. Ni saya bawa hadiah. Boleh merasa kursi baru. Kuat tu. Kuat juga lah. Macam ni Kaki dia sangkut. Ke saya. Pusing-pusing. YB boleh PCO ah. Oh, jangan main tu. Pusing-pusing. Tendang. Kuat. Tendang. Okey. Tendang. Tendang. Kuat lagi. Kuat lagi. Kalau tak boleh jatuh ke bilik air. Tak kali jatuh. Jadi dia bukan tak kuat, dia takut. Dia dah biasa jatuh. Jadi dah 4 kali jatuh. Demo. Okey, nanti bila nak angkat mak, sebab bila kau angkat dengan berat dia. Nanti kau kena sakit pinggang. So, cara paling betul, tunduk, okey, angkat punggung. Punggung angkat. Angkat punggung. Angkat. Saya tak angkat dia tau. Yang membantu lah. Boleh, orang stroke sebenarnya dia boleh, cuma dia takut. Tak, saya tunjuk lah. Kita kontrol dia supaya dia jangan jatuh je. Sebab dia boleh tendang tangan saya tau. Kalau dia tak boleh langsung. Dia boleh tendang. So dia menendang supaya nanti dia akan kuat balik. Kan? Nampak tuan? Jadi sebenarnya kalau kau nak tengok dia boleh ni, suruh dia tendang, dia boleh tendang. Dia boleh tendang. Mana dia boleh kuatan. Okey, satu lagi nak test mak kan. Okey, angkat pinggang. Kalau dia boleh angkat pinggang ni, dia boleh. Sebab dia kadang-kadang orang stroke ni dia takut. Ni. Kiri. Dia sebenar kan? Kita pakai otak kita baru berapa persen dah, 30 je tu lah. 70 lagi kosong. Sebab tu orang stroke, kalau dia kena sebelah kiri, tangan kanan akan darjah tangan kiri supaya dia rakam balik. Sebab tu doktor ni angkat kiri. Supaya jangan dia macam ni. Sebab bila tak pakai, otot-otot ni akan jadi keras. Bila keras nanti dia tarik. Lagi susah kau. Lepas tu nanti dia akan marah kau tau. Wow, aku sakit. Ni je suruh dia. Sebab dia boleh menendang. Dia